Okey, jom. Kita nak pergi mana? Pawagam. Pawagam GSC di Aeon Mall Bandaraya Melaka. Memanglah tak boleh bawa masuk. Itu cerita lain. Ni pun cerita kanak-kanak juga. Memang pun. Tingkat atas sekali. Belum. Okey. Kereta tak bergerak je. Kereta tak bergerak. Sana kot. Tiket kita pukul 10 suku. Kena tunggu dia buka lah. Habis depa yang tu masuk ke mana? Okey. Depa masuk ke pintu belah sana kot.
Jom. Jom. Takut kakak. Atas lagi satu. Kita kena atas lagi satu. Ayah pun nak join juga. Tunggu. Dek, 2 ke 3 ni? Mana ni? Masuk, jom masuk. Sini. Kejap lah biar ayah tekan. Ha dah. Tiga tinggi pun tak bawah. Okey, dah sampai dah. GSC Aeon Melaka, Bandaraya Melaka. Ikut ayah jom. Jom kita tunggu sini. Abang tu main bola kat Abang teman. Jom kita tunggu sini. Ha? Mana? Ui. Besarnya. Ni. Ayah betulkan. Ayah, lift tu dah tak ada. Lift dah tak ada tadi je. Oh, tingginya. Jangan panjat tau. Okay, baik. Adik sini. Okay, baik. Ni kita punya ni. Ini 10. Kita tengok kapal Zola ada mobil. Mestilah kita tengok Papa Zola lah. Ayah. Nanti kita akan dapat hadiah. Sebab Ana pernah tengok orang tu dia tengok Papa Zola dia dapat hadiah. Ya. Tunggu ibu boleh ambil tiket. Tu. Jom adik. Scan QR je. Dia beri tiket tu. Yang satu dia satu. Terima kasih. Yang satu 51. Wah, air besar.
Tengok stiker ni. Tengok stiker ni. Cantiknya tu. Wow, okey. Simba White Lion. Kita nak tengok Papa Zola the movie. Mana? Oh tu satu sana. Tak. Kan takut bukan kita seram. Ya, excited. Satu sini lah. Yang mulu dah. J17, J18. Okey, jom kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nasib baik Popcorn KSD kebenaran selamat. Ya, jom. Jom. Dah habis dah. Jom adik. Bek tengok tangga. Oh, balik bawah. Kita yang tinggi yang kat mana? Tak ada. Bek kat luar kan? Best pula. Boleh tengok lagi. Nanti mau bikin dosa. Ibu dan ayah ada perancangan lain pula. Jeng jeng jeng. Rahsia. Tak boleh bagi tahu dulu. Ada air ke? Banyaknya. Tak sesuai. Cepat. Ini. Tak ada banner dia eh? Tak ada banner dia. Boleh ambil gambar kat banner dia. Kat luar tak ada. Cepat. Kita bagaimana kebenaran.
Okey, destinasi kita lepas ni adalah Perpustakaan Komuniti di Ekyon Bandaraya Melaka. Tingkat berapa dah? Straight ni kot. Ni. Jom ikut kebenaran. Ni. Kebenaran nak cari perpustakaan. Sini rupanya. Di mana sana? Tu arrow dia tulis ke depan. Dah sampai dah. Selamat datang ke Perpustakaan Komuniti. Ni lah, ni lah Ekyon Bandaraya Melaka. Buka setiap hari 10 pagi sampai 7 malam. Buka slipper. Okey, masuk. Masuk, slipper buka. Slipper susun sini. Slipper susun ni kat rak ni. Okey. Susun satu setempat. Adik sebelah slipper kakak. Okey, masuk. Pilih buku baca. Duduk cari meja, duduk setempat ya. Duduk setempat. Okey. Elok-elok tau. Okey, jom kita masuk.